Imam Al-Ma'ruf Al-Qarha, iaitu salah seorang daripada imam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Dia kata apa? Min alamati maktillahi ala abdih, daripada tanda-tanda menunjukkan kemarahan Allah kepada hamba dia. Nak tahu tanda yang Allah marah pada hamba dia itu apa? Antarahu mushtaghilan fima la ya'ni, iaitu dia tu sibukkan diri dia pada benda yang tidak berfaedah. Fa na'udzubillah min dzalik. Kita berapa banyak benda tak berfaedah telah kita lakukan. Dengan macam-macam. Saya ketika saya balik Yaman tu dengan Hindustannya, masya-Allah tabarakallah ahsanul khaliqin, dengan lagu-lagunya yang mana membawa manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah salahnya kita ni jadikan apa zikrullah tu sehingga kita merasa kenikmatan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sana ada satu qasidah, iaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Qasidah tu kalau dalam bahasa, dalam Arabnya, dalam apa ni, qasidah, dalam bunyi lagu qasidahnya macam Arab lah. Tapi bila saya balik ke Malaysia, saya dapati manusia terlampau dahsyat, terlampau inginkan Hindustan, terlampau. Saya kata bahaya ni. Sebab apa? Kita tak tahu makna-makna yang kita menyanyi di dalam Hindustan itu. Na'udzubillah, takut kita memuji Tuhan-Tuhan dia. Na'udzubillah. Jadi saya kata tinggalkanlah. Masa tu saya mengajar di Multimedia University di Bukit Beruang, diminta bagi kuliah di situ. Jadi bagi pelajar-pelajar kata, "Ustaz, macam mana ni Ustaz? Kami ni memang suka sangat nak tinggal, tak boleh Ustaz. Macam mana nak buat Ustaz? Ustaz nak suruh tinggal terus, tak boleh Ustaz. Saya mesti nak kena dengar Ustaz." Saya pun fikir macam mana saya nak selamatkan sahabat-sahabat saya. Maka saya pun teringat, saya kata, "Ya Allah, ya Tuhanku, memudahkan aku nak buat." Maka akhirnya dapat ilham, iaitu menggunakan lirik Hindustan tapi memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ubahkan satu lagu. Ini sebagai contoh lah. Suara saya tak sedap kalau letak masjid ni nanti simen lah. Allah Subhanahu wa taala pula qasidah tu berbunyi, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi min ladhaha wasyawadhi qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Situ. Jadi bila saya ubahkan kepada itu, budak kata, Ustaz, lagi sedap saya rasa. Sebab apa? Makna dia apa? Ya ilahi wa maliki, wahai Tuhanku, wahai rajaku, anta ta'lam kaifa hali, engkau tahu keadaan aku. Nampak tu? Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi, yang menjadi hijab di dalam hati aku, yang bergelora di dalam hati aku, min ladhaha wasyawadhi, iaitu daripada guna-guna, daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini yang merosakkan hati aku. Mana kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Semua pakai ambil alhamdulillah. Sedikit akhirnya dia orang bertanya, macam mana pula dalam lagu Arab? Lagu Arab lagi sedap. Akhirnya sekarang ni terus dia tinggalkan, dia buat lagu Arab yang bunyi, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali wa bima qad halla qalbi. Sampai habislah. Maknanya lagu Arab tu lebih sedap. Akhirnya sekarang ni mereka banyak mendendang-dendangkan lagu qasidah alhamdulillah. Tapi tidak boleh terus kan, takut nanti orang melarang. Sebab itu daripada sudut hiburan, iaitu kita ni taghyir. Kebetulan kita ni baru lepas hijrah, iaitu hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang maksud hijrahnya, ada ketika ulama mengatakan al-hijrah ini maksudnya at-tark, iaitu meninggal. Dan ada setengah ulama mengatakan juga al-hijrah at-taghyir, iaitu perubahan, iaitu daripada benda yang tidak molek kepada benda yang molek, benda yang bagus kepada benda yang lebih bagus lagi. Jadi kita merubah diri kita, merubah diri anak-anak muda. Kebetulan pula saya muda, jadi saya nak ubah sahabat-sahabat saya. Nak ubah sebab saya pernah nakal juga, pernah dahsyat juga, pernah ganas juga. Ganas tu lagi teruk lah. Tapi bila alhamdulillah, bila dihantar ke Yaman dan sebagainya mengaji, yang mana di Yaman ni semua rumah lagi daripada tanah lagi. Tempat saya mengaji di Hadramaut itu rumah daripada tanah lagi. Tandas dia tandas zaman 60-an tu, atau lebih lagi daripada 60-an. Iaitu tandas yang buka pakai kayu tu, yang nampak bom kita jatuh. Allah, tak
tak pernah saya qada hajat saya menangis. Ketika itulah saya menangis. Makan roti kalau baling kepala orang boleh benjol kepala orang. Roti terlampau keras, sebab nak sampai ke tempat saya perlu seminggu 2 baru sampai. Makanlah dengan makanan dia pula, dia buat sop, tapi sop dia semua benda campur, tomato campur, timun pun campur, apa semua campur, tapi sedap juga. Dah tak ada benda lain, itu saja yang ada. Dan wajib pula qiyamul lail di situ. Bukan kita nak war-warkan, nak membangga-banggakan, tidak. Mula-mula tu memang seksa, sebab kita susah nak qiyamul lail. Sana wajib qiyamul lail, duduk 4 tahun lah qiyamul lail straight, tidak pernah tinggal. Alhamdulillah. Mula-mula rasa terpaksa, lama-lama sedikit demi sedikit mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah banyak yang kita mengaji. Rumah daripada tanah kesusahan. Saya mula-mula lepas saya duduk Yaman balik Malaysia, sebelum saya pergi ke Mesir pula, saya sampai ke LIA tu jadi macam orang Batak, jakun. Saya kata besarnya ke LIA, padahal dah tengok dah. Tak tengok lagi, masa saya pergi saya naik daripada Subang. Tengok dalam gambar je lah. Lalu dekat highway tengok lampu, Masya Allah, sampai rumah mak masakkan pula dengan lauk ayam dan sebagainya. Allah, terlampaulah nikmatnya, baru terasa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni bila dah sentiasa dalam nikmat, kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal bila Allah kadang-kadang ataupun tiba-tiba menurunkan bala kepada seseorang, menguji seseorang, maka yang keluar daripada mulut mereka mencemuh, mengkeji dan sebagainya. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa Allah menurunkan? Kerana dosa-dosa kita, iaitu Allah mau menguji kita. Kalau Allah sayang kita, Allah uji juga. Kalau kita engkar pada Allah, Allah bagi juga bala kepada kita, sebagaimana yang berlaku di tsunami dan sebagainya, yang mana Allah azabkan manusia. Kerana apa? Kerana mempermainkan, balik pada ayat ini, mempermainkan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kiamat, kalau kita kata kiamat nak dekat, Allah ustaz ni sikit-sikit cakap kiamat nak dekat, melemahkan semangat manusia nak maju. Sedap kita cakap, tapi kita tak pernah nak berubah. Ubah diri kita. Orang kata apa? Anjakan paradigma. Saya pun tak faham maksud dia, tapi selalu orang sebut aja, jadi saya pun sebut jugalah. Maknanya kita mengubah diri kita, jalan. Sebab apa? Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim kalangan Imam Zarnuji, dia mengatakan apa? Bahawa banyak manusia jalan di jalan Allah, jalan tapi banyak yang tidak sampai. Yang tak sampai, alhamdulillah, kemungkinan akan sampai. Tapi kebanyakan manusia zaman sekarang ini berjalan di jalan Allah, tapi dia nak lencong ikut syariat, akhirnya sesat, na'udzubillah, akhirnya tak jumpa jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia umpama juga, seumpama diletakkan tangga di tepi masjid, macam contohnya berlaku tsunami baru, contohnya azab Allah nak datang, diletakkan tangga suruh naik ke atas masjid, iaitu seumpama Allah dah beri dah beritahu, nak dapat aku, nak masuk syurga aku, ini cara dia, dah diletakkan tangga. Tapi ada yang sampai kat tangga, duduk kat tepi tangga, relax dulu, lambat lagi air sampai, lagi 2, 3, 4 kilometer lagi baru sampai, tak mau naik, bertangguh. Ada pula naik, dia sampai kat tengah-tengah tangga tu, dia duduk, tak bagi orang naik. Dia duduk kat tengah-tengah tu, dia kata nanti loh, kepala lutut lengur ni naik tangga ni, duduk, tunggu dulu, mengganggu orang yang nak berjalan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pula yang terlampau gelojoh, yang tidak memikirkan sahabat-sahabat dia nak selamat diri dia saja, maka lari naik tangga dengan gelojohnya, naik terlampau dahsyat sekali, akhirnya terjatuh, dia patah kaki dan terus dia tak boleh naik lagi berjemput, naik ke atas masjid. Akhirnya datang azab Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya kena. Fa na'uzubillah. Ini sebab azab Allah apabila datang, orang tidak akan sedar. Ketika orang leka,